Hai semua. Okey, hari ini Mona berada di Segamat dan sekarang Mona berada di Lorong Seni dan Budaya Segamat. So, dekat sini kita ada Segar Ahmad Lane dan kita ada mural-mural dekat belakang ni. Tapi ada perkara yang lebih menarik yang ada dekat Segamat. Nak tahu tak apa dia? Sekejap lagi Mona kongsikan. Dekat Segamat ni, kita bukan saja ada stesen kereta api ETS, nampak belakang tu. Tetapi kalau anda nak tahu, ada sesuatu yang lebih istimewa di Segamat Central. Nak tahu? Jom Mona bawa anda. Untuk pengetahuan anda, di dalam Segamat Central ni, kita ada satu mesin Gold ATM di mana lokasinya terletak betul-betul dengan bersebelahan pintu keluar menuju ke terminal bas. Okey. So, ini adalah mesin Gold ATM yang berada di Segamat. Anda boleh manfaatkan mesin ini untuk buat belian emas dan buat pengeluaran emas melalui akaun emas Gap juga. So, ini adalah mesin Gold ATM yang ada dekat Segamat dan item yang paling besar di sini adalah 1 dinar. Okey, dan anda boleh scroll, ada banyak design yang ada dekat sini yang anda boleh keluarkan. Sekecil, kalau kita tengok di sini ada 1 gram, contohnya 1 gram, ada 0.5 gram dan ada juga 0.25 gram. Jadi anda boleh buat pilihan dekat sini. Dan untuk pengetahuan anda, kalau contohnya anda nak buat pengeluaran, ada 2 cara pengeluaran. Sama ada anda boleh keluarkan melalui akaun emas Gap ataupun anda membuat bayaran seperti biasa dengan menggunakan kaedah bayaran My Debit, Visa, Mastercard ataupun e-wallet. Okey, dan selepas anda buat bayaran, anda akan menerima emas anda keluar daripada kotak ini. Okey? Jangan risau kalau anda tak tahu bagaimana nak menggunakan mesin ini. Dekat bawah ni ada disediakan step by stepnya. Okey, just ikut sahaja apa yang telah ditulis dan anda akan dapat emas anda di tangan. Kalau ada soalan nak tanya, jangan lupa Roger untuk Mona bantu.